Saya tak ambil insulin dah. Dulu pakai insulin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya? Saya Zulkifli. Zulkifli. Namanya? Rahayu. Asal dari mana? Perak. Tinggal sekarang? Kampung Pandan ni Kuala Lumpur lah. Ada masalah kesihatan sebelum ni? Saya ada kencing manis, sakit saraf, urat saraf kan. Sakit sendi. Berapa usia sekarang? 53. Kencing manis, bacaan darah paling tinggi berapa? 3.4/5. Kadang tak boleh baca kadang. Mana dapat tahu tentang kelebihan Sacha Inci Oil DNI ni? Saya dapat tahu melalui Facebook lah. Tengok Ustaz terbaring. Tengok orang ni terbaring, boleh duduk, boleh sihat. Kita pun nak cubalah, rasa timbul kan. Cuba lama. Mula-mula tak konsisten lagi. Sebiji satu hari, kadang malam sebiji, kadang terlupa macam tu. Tapi bila umur dah meningkat ni, kita tak ada suplemen apa-apa, cubalah. Konsisten terus lah. Sampai biji tu jadi 2 biji, jadi yakin lah. Hari pagi lepas subuh nak tidur 2 biji. Ada rasa perubahan tak? Berapa lama nak tengok kadar gula dalam darah tu turun? Macam saya lambat sikit, makan tak pantang, 5 botol. Ni berapa bacaan? 9.8. Saya konsisten lah guna ni. Apa perubahan selepas mengamalkan Sacha Inci ni? Saya tak ambil insulin dah. Dulu pakai insulin. Insulin 4 kali satu hari. Sekarang saya tak ambil dah. Semoga kita sehat, kuat dan taat. Alhamdulillah.